Cara untuk menguruskan penjualan makanan di kantin. Jika pelajar ingin membuat pembelian makanan, pihak kantin perlulah pergi ke bahagian jualan. Di sini tentera menu yang disediakan. Pilih pada menu yang pelajar ingin beli. Contohnya bihun sup. Dan ini kad pelajar tersebut. Torcikan kad pelajar tersebut pada terminal. Dan ni gambar yang menunjukkan pembelian telah berjaya. Jika pelajar ingin membuat pembelian makanan yang berbeza, pergi ke bahagian tambah ke troli. Pilih pada menu yang pelajar beli. Contohnya saya pilih beef chopstick dan ayam goreng pisang. Tekan pada biru di bawah ni. Tapkan kad pelajar tersebut pada terminal. Pembayaran sudah berjaya. Itu adalah cara untuk menguruskan jualan makanan.